3 filem dijangka boleh meletup tapi gagal. Nombor 3 paling mengejutkan. Pertama, Puteri Gunung Ledan. Meskipun filem ini melibatkan kos yang besar dan mendapat pujian ramai, tapi filem ini tidak mencapai kejayaan pecah panggung yang diharapkan. Salah satu faktor kegagalan filem ini kerana pada tahun 2004, filem sejarah masih kurang menarik minat penonton. Kedua, Wantu Jaga. Filem arahan Bron Falare ini menjanjikan aksi yang menarik dengan kehadiran pelakon-pelakon ternama. Tapi sayang, filem ini gagal menarik jumlah penonton yang ramai ke pawagam. Puncanya, kurangnya promosi yang berkesan untuk menarik orang ramai ke pawagam. Yang suka tengok filem, sila hadirkan diri dan bagi tahu filem kegemaran anda. Terima kasih. Ketiga, Keluar Man. Keluar Man adalah watak animasi yang cukup popular dan ikonik sekitar 90-an. Media sosial cukup kecoh bila animasi ini mahu diadaptasi kepada filem. Semua orang bercerita, semua orang teruja. Namun kekecohan di media sosial gagal ditukar kepada pembelian tiket ke pawagam.